Right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, teacher. Okay. Kita buka kamera, kita nak mulakan kelas. Sorry lambat sikit sebabnya masalah teknikal. Baca doa dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okay, hari ni tak tahulah berapa orang yang datang ni kan, ramai tak datang. Tak apa. Apa yang ada adalah, yang tak ada tak adalah. Okay. Alright. Kita tanya soalan dululah. Soalan mana yang awak tak tahu nak jawab? Umi. Kita tak bincang semua kot. Sisihan piawai tu kan. Kan saya tak pasti dia nak kita kena lukis kotak ke tak. Yang pasal FX semua tu. Okay, biar kita bincang yang tu. Yang atas. Sisihan piawai, jadi kita akan bincang. Yang ketaksamaan linear. Dengan soalan yang ada kotak tu. Kotak? Soalan 2A. Yang ni? Kan? Bukan. Yang ni, 2 ni. Nombor 2. Saya rasa di bawah lagi. Disuruh lukis ada simbol X kali tu. Nombor 4. Yang ni. Yang tu. Okay, ni form 3. Ketaksamaan linear dulu. Ada tak ketaksamaan linear? Ketaksamaan linear saya rasa okey. Okay. Adrina? Nombor 2 yang tadi dengan Nombor 2 yang tadi ni, SMKA ni. tak, yang tadi tu yang ada petok tu, yang teacher tunjuk. Yang ni lah. Okey, dengan yang mana yang ni okey. okey. Yang atas ni okey lah, tak ada masalah. Tak ada. Yang bawah lah maksudnya ya, yang bawah Alright. So kita bincangkan nombor 2 ni form 3 punya. Okay. Awak kena locus. Okay. Bacakan soalan. Umi bacakan soalan Raja 2. Raja 2 di ruang jawapan menunjukkan segi 4 sama ABCD yang dilukis pada grid segi 4 sama dengan sisi 1 unit. M, N, R dan S ialah titik tengah bagi AB, BC, CD dan AD masing-masing dan O ialah persilangan MR dan SN. X dan Y ialah dua titik yang bergerak dalam rajah itu. A pada rajah di ruang jawapan lukis. Satu, lukis bagi titik X yang bergerak dengan keadaan titik itu sentiasa berjarak 2 unit dari titik O. 2 Satu dulu. Okey. Okay, pertama kita kena baca soalan dulu. Dia kata ada A, B, C, D, M, N, S, R adalah titik tengah. A, B, C, D yang ni lah. Okay, A, B, C, D, kemudian M titik tengah, S titik tengah, N dan juga R adalah titik tengah. Okay, so daripada sini dia kata pada rajah di ruang jawapan, lukis lokus bagi titik X. Dia bergerak dengan titik itu sentiasa berjarak 2 unit dari titik O.
Okey. Apa maksudnya? Dia bergerak sentiasa 2 unit. Sentiasa 2 unit dari O. Jadi, kalau awak tengok kat sini, sini adalah dia punya O. Jadi kat mana dia punya dua unit? Kan? 2 unit kalau awak tanda 1, 2 sini. Kalau awak tanda sebelah tepi 1, 2. Tanda sebelah tepi 1, 2. Tanda belah bawah 1, 2. So sini. Okey. Ini ada pelajar ramai yang buat, dia buat macam ni. Ramai sangat pelajar buat macam ni. Okey, so yang ni salah. Sebab apa? Kalau awak tengok sini, dia dah tak jadi 2 unit dah ni. Kalau dia adalah 2 unit, dia mestilah pusing. Dia bulat. Kalau soalan dikatakan, lokus bergerak dengan keadaan titik sentiasa 2 unit dari O. Bila ada satu titik sahaja, dan dia sentiasa 2 unit, maksudnya dia pergi ke mana pun dia adalah 2 unit. Jadi dia sebenarnya adalah satu bulatan. Dia sebenarnya adalah satu bulatan. Dia pergi ke mana pun dia tetap 2 unit. Jadi dekat sini dia adalah satu bulatan sebenarnya. Okey. Kemudian lokus Y bergerak dengan keadaan titik itu sentiasa berjarak 3 unit dari CD. Y dia bergerak 3 unit dari CD. Okey, awak cari dulu. Umi, dekat mana CD? Dekat garisan DRC. CR. Di sinilah kan. DRC, CD. 3 unit dari DR dan C. Mana satu garisan 3 unit dari DRC? SON. SON. Kita tengok sini dia gerak 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tadi ada pelajar jawab soalan yang sama. Dia kata 3 unit dari DRC adalah MOR. Dia kata ni 3 unit juga teacher. Ni kan 3. 1, 2, 3. Tetapi bukan. Itu bukan 3 unit. Ini adalah kalau R, O dan M, ini adalah dia bergerak sama jarak yang sama. Dia bergerak dari jarak yang sama. Macam mana ayat dia? Dia bergerak jarak yang sama dari titik D dan C. Maksudnya sama je dia. Contohlah kalau kat sini 3 unit, dekat sini pun 3 unit. Kalau dia naik atas mungkin 4 unit, sini pun 4 unit. Kalau dia naik atas lagi 5 unit, sini pun 5 unit. Maksudnya dia bergerak sama je. Okey, di antara D dan C. Itu barulah kita sebut sebagai R, O dan M lah. Jadi sekarang dia kata apa? Dia kata dia bergerak 3 unit dari garisan D dan C. Bila garisan D dan C, maka dia berada di sinilah. Okey, settle. Seterusnya, tandakan simbol X bagi persilangan lokus X dan lokus Y. Ini dipanggil sebagai lokus X. Yang ini adalah lokus Y. Persilangannya di sinilah. Dia kata petak tu tak ada kan. Lokus X bergerak dengan bergerak dengan keadaan titik itu sentiasa 2 unit dari O. Bila dia kata macam ni biasanya bulatan. Ustaz pasti kenapa ramai buat petak. Itu sebab dia petak kan. Tapi setahu teacher dia adalah bulatan. Kalau dia bergerak sama. Tapi awak kena bagi kena sini lah. Ni tak kena. Kena bagi kena. Dia tak kena. Tak apalah. Okay, habis. Boleh lah ni? Boleh faham
Okey, yang ni tak ada masalah. Umi, yang ni awak jawab dapat berapa? Nombor 3? 3B? Saya dapat 12. 12. Yang Akif dapat berapa B? 12 juga. Yang B ke A cikgu? Yang B. B 12. Okey, Adrina? 12. 12 Okey, so teacher tak terangkan Bila awak dapat semua sama, teacher tak terangkan lah. Okey, masuk bab ni. Ini susah sikit. Alright. Adrina bacakan darjah 12. Raja 12 menunjukkan Ogif yang mewakili tinggi dalam CM bagi 30 orang murid tingkatan 5 Kristen. Berdasarkan Raja 12, lengkapkan jadual 12 di ruang jawapan. Okey, so dia akan bagi macam ni Dia ada bagi kekerapan longgokan dan dia juga suruh cari kekerapan yang mana satu. Okey, macam mana kita nak buat? Dekat Ogif ni, yang dia bagi kekerapan ke kekerapan longgokan? Apa Dina? Longgokan. Kekerapan longgokan. Okey, so apa yang kita kena buat? Awak kena tanda dia. Okey, yang pertama berapa dia ni? Nombor dia ni. Berapa Akif? 14. Apa cikgu? Nombor yang pertama. Titik pertama. 139.5. Okey, tengok kekerapan longgokan dia. Yang pertama kosong. Kosong. Yang kedua? 1. Satu. Kosong, 1, 2, 3, 4. 4 ke cikgu? Bukan? 4. Tapi atas ni 5. 1, 2, 3. Tak, 3 boleh salah. Okey, kalau dia dekat sini 5, dari kosong ke 5, berapa kotak dia? 5 bagi je 10. 10 kotak. Jadi, nak pergi ke 5 ni, satu kotak dikira, macam mana? Satu unit berapa kotak? Satu unit berapa kotak? 2. 2 kan? Sebab 10 bahagi 5 dapat 2. Maksudnya 2 ni baru kira 1. 2 ni baru kira 2. 3, 4. Barulah 5. Jadi titik 144.5 ni dekat mana Akif? 2. Okey. So ini adalah 2. Saya tulis sini dulu 2. Okey, kita pergi pula sini. Umi, ni berapa agak ni? 6. 6, betul. Sambil-sambil lah Azan, just slowkan sikit suara. Adrina, ni berapa? 12. 12 Ini 11, ini 12. Betul? Okay, Akif. Ni berapa? Mana cikgu? Zoom je, tak nampak. 20. 21. Dua puluh 5. 26. 27. Berapa agak? 28. 28. Betul, 28. Last sekali 30 lah. 8, 21, 30, 12, 6. Okay. Ni awak kena isi kat sini. Cumanya,
nak isi start dengan kosong ke nak isi start dengan 2? Mana satu? 2. Kenapa tak kosong? Ini kosong. Sebab tak ada nilai. Tak ada nilai. 1, 3. Kan awak kena tengok dia punya ni. 140 sehingga 144. Oh, tak tumbang 139. Titik tengah dia, titik tengah tadi dia buat apa? Sepadan atas kan? Sepadan atas dia adalah 144.5. Ini sepadan atas dia. Okey. Oh. So, sepadan atas 144.5 adalah 2. 2. Jadi tak boleh start dengan kosong. Siapa start dengan kosong salah. Ada pelajar start dengan kosong. Awak salin dulu ni jadual ni. Baik. Dah dapat kegerapan lengkukan ni, cari kegerapan dia. Dua. Oh, salah. 2. 6. 12. 1. 8. Lepas azan kan Cik sambung pengazan je. Baik. Okey, habis. So, kita nak cari Arif Syami buka kamera. Kenapa? Boleh cerita kenapa awak tak hantar homework Arif Syami? Saya terlibat dengan camp hari tu. Camp SPM. So, kenapa tak ada beritahu teacher? Saya tak dapat nak beritahu sebab saya buat phone tapi line dekat sana tu slow sebab saya camp tu dekat asrama. Jadi tak dapat line dia agak slow, memang slow sikit. Memang tak dapat langsung kadang. Yelah, sebelum tu awak bukan je baru tahu camp tu hari Jumaat baru tahu. Awak dah ada, teacher dah bagi homework dah hari berapa? Hari Selasa, hari Rabu. Patutnya awak siapkan sebelum camp. Okey, so tak nak ulang lagi lepas ni. Siapkan sebelum camp dan hantar awal lah. Teacher tahu form 5 ni memang busy. Tahun lepas macam tu juga. Ada yang camp dari hari Isnin sampai Jumaat sambung sampai Ahad. Memang semuanya busy, teacher tahu. Tapi uruskan masa betul-betul. Kan tak dapat hantar bagi tahu. Teacher saya ada camp, minta hantar lewat sikit. Teacher minta izin. Apa-apalah kan bagi tahu lah. Walaupun teacher akan bebel, teacher akan marah. Tak apa. Dengar je kan. Memang teacher akan bising lah. Kenapa awak tak buat dari awal lah? Mesti teacher akan cakap macam tu kan. Kenapa awak tak ni, kenapa awak tak tu kan. Tapi bagi tahu, inform. Okay. Alright. So, jangan hantar lah hantar. Lepas ni tolong buat. Okay, tak nak marah, tak best. Sambung.
Untuk kekerapan, awak kena tolak nombor sebelum dia. Okay, untuk kekerapan, tolak nombor sebelum dia. 30 tolak 28 dapat berapa? Ha, 30 tolak 28? 2. 28 tolak 21? 7. 7. 21 tolak 12? 9. Berapa? 9. 9 tolak, 12 tolak 6? 6. 6. 6. 6 tolak 2? 4. 4. 2 jadi 2 lah. Okay. So kadang-kadang teacher pun confuse juga ni. Tetapi kalau awak nak check balik lah. Macam mana nak check? 2 akan sama dengan 2. Kemudian 2 tambah 6, 4. 4 tambah 12. Salah je ni. 4 tambah 12. Salah. Ni. Macam ni. Kekerapan ni. Lupa dah teacher. 2 kan. 2 tambah 4 dapat 6. Lepas tu 6 tambah 6 dapat 12. Lupa dah teacher. 12 tambah 9 dapat 21. 21 tambah 7 dapat 28 kan. 28 tambah 2 dapat 30. Macam tu lah dia terbalik. Okay, biasanya kekerapan longgokan tu awak akan tambah nombor selepas dia. Kalau untuk mencari kekerapan, tolak kekerapan longgokan tu. Tolak atas dia ni, tolak atas dia ni, tolak ni, tolak ni. Maka awak dapat kekerapan ya. Okay. Teacher pun confuse sikit lah kekerapan longgokan dengan kekerapan ni. Alright, settle untuk yang ini 3 markah lah. Dia bagi 3 markah. Kadang-kadang 1 markah, kadang-kadang 2 markah, kadang 3 markah. So dekat sini 3 markah. Okey, seterusnya adalah hitung sisihan piawai. Dalam CM, murid tingkatan 5 dengan nilai min dia adalah yang ini, min dia. Min dia adalah 155.5. Okey, Akif. Kita nak cari sisihan piawai ni. Jadual ni, dia adalah set data terkumpul atau data tidak terkumpul. Data tidak terkumpul. Tidak terkumpul. Terkumpul ke tidak? Tidak. Tidak. Yang ni terkumpul. Okey. Arif Syami. Yang ni data terkumpul ke data tidak terkumpul? Terkumpul. 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 Tak terkumpul. Tak. Kumpul ke tak? Terkumpul. Kumpul. Apa dia Akif? Awak jawab tak kan? Okey. Adrina, terkumpul ke tak terkumpul? Terkumpul. Kuat sikit Adrina. Terkumpul. Terkumpul. Saudara Mani Umi, terkumpul ke tak terkumpul? Terkumpul. Terkumpul. Jawapan dia terkumpul ya. Bukan sebab ramai jawab, tapi sebab macam mana nak tahu data tu terkumpul? Dia ada kekerapan. Kalau kekerapan ni confirm dia terkumpul. Okey? Data tak terkumpul ni susah sikit lah. Kadang-kadang kita boleh tahu dia tak terkumpul. Kadang-kadang ni teacher pun confused. Macam mana nak tahu dia tak terkumpul kan? Tapi kalau dia ada kekerapan, dia confirm terkumpul dah. Okey, jadi untuk mencari data yang terkumpul, apa dia punya formula untuk sisihan piawai? Umi, apa sisihan piawai untuk data terkumpul? Formula dia ke? Sisihan piawai dia. Apa dia? Jumlah apa? Jumlah F dalam kurungan X tolak X
Yang ada tanda atas tu. Fx tolak min. Lepas tu Ni. Bahagi dengan jumlah F. ada satu Punca yang awak kuasa. tertinggal. Apa yang awak tertinggal? Punca kuasa. Punca kuasa. Apa dia? Punca kuasa. Okey, ada lagi satu awak tertinggal. Min tu ada kuasa 2. Ada satu lagi awak tertinggal. Banyak orang punya tertinggal kan? Kurungan ke? Tak ada. X ni mesti kuasa 2. Okey, awak ingat X mesti kuasa 2, min pun kuasa 2. Sama juga kalau data tak terkumpul. Kalau data tak terkumpul, jumlah X kuasa 2 per dengan N tolak min kuasa 2. Dia mesti X kuasa 2, min kuasa 2. Ingat, ni mesti X kuasa 2, mesti min kuasa 2. Okey, dia tak ada X saja, dia mestilah kuasa 2. Kalau min dia, nak cari min baru Fx je. Min jumlah Fx per dengan jumlah F. Min tak ada kuasa 2 ya. Sama juga dengan data tak terkumpul, min dia adalah X per dengan N. Jumlah X per dengan jumlah N. Kalau min tak ada kuasa 2. Ingat, kalau sisian piawai mesti ada kuasa 2. Okey. So dekat sini macam mana kita nak cari Fx kuasa 2? So apa yang tak ada? Yang kita dah ada kekerapan longgokan dengan kekerapan. Yang mana satu adalah F dia? Ada Syami buka kamera. Mana satu adalah F dia, ada Syami? Kekerapan dia. Kekerapan adalah F dia. Okey, macam mana nak cari X dia? Titik tengah. Titik tengah pandai. Okey, Akif macam mana nak cari X dia? Apa cikgu? Macam mana nak cari X? F dah ada. X, macam mana nak cari X? Dia punya kekerapan dia. Sekejap bukan. Dia punya beberapa Awak dia nak punya cari Fx ni. Nak cari Fx ni. Macam mana nak cari X dia? yang kekerapan longgokan tu. Sekejap. Kekerapan tu pergi kuasakan 2. Yang kuasa 2 X. Oh. Soalan teacher mana X dia? Yang mana X dia? Kekerapan longgokan dia. Alah. Tak ada. Kekerapan longgokan ni tak ada kena-mengena. Kekerapan longgokan tu terbuat ogif dia. Oh. X dia adalah titik tengah. X dia apa, Akif? Titik tengah. Titik tengah. Adina, X dia apa? Titik tengah. Umi, X dia apa? Titik tengah. Titik tengah. Jadi macam mana nak cari titik tengah, Akif? 140 tolak dengan 144. Mana ada tolak? Tambah. Tambah. Sorry. Lepas tu bahagi yang 2. Tambahkan bagi 2 dapat? Dah cikgu. 140 tambah 144 bagi 2. 142. 142. Thank you. Haris Syami sambung bawah. 147. Bawah lagi. 152. 2. Kemudian 157. Kemudian kat sini kan awak dah boleh tengok dia punya ni tau. Dia punya ni berapa banyak ditambah. 42, 47, 52, 57. Kemudian 62. 167. Ni kita dah boleh nampak dia punya apa panggil bukan range, dia punya tak ingat dia punya tu cara tu. Dia punya kenaikan dia tu 555 kan. 42, 47, 52, 57, 62, 67. Tapi awak kena buat 3, 4 dulu baru awak boleh nampak berapa dia naik. Jangan baru buat 1 tiba-tiba dah tiba-tiba buat suka hati kan. Janganlah. Buat 3 dulu paling kurang.
Baru awak nampak kenaikan dia macam mana. Okay, so sekarang Adrina macam mana je nak buat fx kuasa 2? Ni kita dah dapat x dah. Ni kita dah dapat f. Jadi fx kuasa 2 nak buat macam mana? Tambah semua. Tambah mana apa tu? Tak ada tambah. F dia berapa? F dia berapa Rina? 2. X dia? 142. Okay, so cara dia adalah 2 darab 142. Okay, dia mestilah fx kuasa 2. F dia 2, X dia 142. Jadi letak kuasa 2 kat atas dia. Letak kuasa 2 atas X tu. Faham? Jangan letak atas 2. Letak atas 142 lah sebab X yang kuasa 2. Sekarang dia pergi tibai F dia yang kuasa 2 pula. Kemudian tambah 47 darab 147 kuasa 2. Betul tadi? 4 darab 147 kuasa 2. Tambah, seterusnya lah. 6 darab 152 kuasa 2. Tambah. Tambah 9, 157 kuasa 2, 7. Ni bila awak buat ni kan, sediakan ruang kat tepi ni untuk letak min dia nanti. Tahu? Awak jangan buat sampai hujung kertas tu, tak ada ruang untuk min. Kena sediakan ruang untuk min. 162 kuasa 2 tambah 2 darab 167 kuasa 2. Per dengan jumlah F. Umi, berapa jumlah F? Awak nak tahu jumlah F senang je. Ambil dekat hujung kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan hujung ni berapa? Umi? 30. 30. Maksudnya bila awak tambah semua F ni 30 nanti. Okay? So, per dengan 30 tolak dengan min kuasa 2 iaitu 155.5 kuasa 2. Ingat. Ni formula dia ya. Fx kuasa 2 per dengan F tolak min kuasa 2 yang ni. Okay, kira dapat berapa? Last sekali punca kuasakan. Kalau awak nak punca kuasakan, nak buat dulu kira satu-satu pun boleh. Dapat berapa Adina? Ya, teacher tengah kira. Belum. Ada Syami? Dapat 698828. 69. 6988 88. 28. Ini yang hasil tambah semua tu ke? Ya, saya tambah semua tu. Lepas tu per 30 belum lagi lah. Lagi. Tolak 155.5. Dia ikut jawapan awak ni. Tapi jawapan akhir saya tahulah. Cuba dapatkan jawapan akhir dulu. Hakim dapat berapa? Belum set lagi. Cikgu, kuasa 2 tu kat luar ke kat dalam kurungan? Kalau tukar kalkulator. Dalam. Dia mesti Dalam. 42 yang kuasa 2. Mesti 41, 47 yang kuasa 2. Bukan luar Kalau luar salah. Kalau luar, awak darab 4 dulu baru kuasa 2. Salah. Baik cikgu. Teacher, jawapan ni boleh negatif ke? Tak boleh. Dapat negatif Cuba dapat negatif. Salah ni ada Syami. 155.5.
Buat satu-satu balik. 2 darab 142 kuasa 2 tambah 4 darab 147 kuasa 2 tambah 6 darab 152 kuasa 2 tambah 9 darab 157 kuasa 2 tambah 7 darab 162 kuasa 2 tambah 2 dapat 72, 67, 15. Betul tak? Siapa sama dengan teacher? 2, 142, 4, 147, 6, 152, 9, 157, 7, 162, 2, 167. Per 30 tolak 155.5 kuasa 2. Dapat 43.58. Betul. Teacher pun dapat sama. 3. Tekan punca kuasa, tekan ans ya. Punca kuasa kan dia, awak akan dapat 6.6018 ataupun 6.602 boleh diterima. Tapi ambil 4 perpuluhan lah Teacher suka ambil 4 perpuluhan, selamat. Siapa tak dapat kira balik. Cuba kira balik. Mungkin ada part-part yang salah ni. Yang ini kan bila dalam exam, kira bila awak tulis tu kan 2 darab 142 kuasa 2, 4 darab 147 kuasa 2. Check balik satu-satu bila awak dah tekan sama dengan tu. Check balik betul tak yang awak tulis tu. Maksudnya buat 2 kali. Okay. Bila nanti dah siap sebelum submit, check sekali lagi. Supaya awak boleh tahulah kalau ada salah kira. Okay dah. Adina dah. Aris Syamni dah. Okay. Dah. Aris. Dah teacher. Okay. Settle So, sisi hampir awal settle 3 markah. Awak kan kalau keluar soalan ni jawab, awak tolonglah jawab kan bagi ada markah sini. 3, 3.6, 4, 10 markah kat sini. Kan. Kalau betul awak boleh buat, sasar dapat 10 markah dah. Tak mungkin awak akan gagal. Okay. Tapi kalau tersalah buat, habislah. Sayang. Okay. Seterusnya soalan C. Akif bacakan. Dengan menggunakan skala 2 cm pada 5 cm pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada seorang murid pada paksi bercacang. Hitung lukis histogram bagi maklumat berikut. Mengufuk X ke Y? Mengufuk Y. Mencancang? X. Pandai jawab. Okay. Betul saja cikgu. Salah pula cikgu. Ingatkan mengufuk naik. Mengufuk naik? Salah. Mengufuk rendah dah sorry. Mengufuk K. K bunyi dia dekat-dekat dengan apa? Dengan X ke dengan Y? X. K dekat-dekat bunyi dengan X. Jadi dia X. Faham? Mencancang huruf G. Dia rupa X ke rupa YG ni? Y. Dia rupa Y. Itu je nak ingat dia. Okay? Oh, sekejap saya screenshot. Ni jangan tinggi, rendah lah. Apa lagi tadi? Melintang, menegak, apa tak payah. K bunyi dia dekat dengan X. Jadi dia adalah paksi X. Paksi X. Ini paksi X. G dekat-dekat dengan Y. Jadi dia paksi Y. Mencancang. Okay. So dekat sini awak kena tahu 2 cm kepada 5 cm paksi mengufuk. Maksudnya 2 cm ni
satu kotak tu lah. So 5 unit lah. Dia maksudnya 5 unit dia. Sifir 5. Sifir 5. Tapi tak semestinya 5, 10, 15. Tidak. Kejap lagi awak akan tengok lah. Kita nak buat histogram. Histogram kena ada apa? Dia bukanlah. Dia sifir 5 betul. Tapi bukan 5, 10, 15. Mungkin 42.5, 35.5 macam tu lah maksudnya. 5. Kemudian 2 cm kepada satu murid. Kalau satu maksudnya sini 1, sini 2, sini 3. Maksudnya 2 cm ni lah. Ni 2 cm. Ni 2 cm. Kan dalam graf awak nanti 2 cm. Sebab tu teacher suka kalau awak guna kertas graf. Siapa yang belum ada kertas graf, beli simpan kat rumah. Khas untuk kelas malam, kelas tambahan kita lah. Nanti teacher akan bagi lagi soalan-soalan berbentuk begini. Jadi adalah sebaiknya awak gunakan siap-siap kertas graf supaya nanti dalam exam tak adalah macam lupalah X mana, Y mana. Lupalah mana dia 2 cm macam mana, 2 cm macam mana. Kadang awak dah terbiasa buat waktu latihan. Tak adalah exam baru kalut 2 cm tu macam mana entah. Teacher Diana ajar dulu lupa dah. Kan? Okey, sekali lagi. Untuk membuat histogram, Haris Syami kena ada apa histogram ni? Kena ada kekerapan ke, kekerapan lenggokan ke, sepadan atas ke, sepadan bawah ke, titik tengah ke, kena ada apa? Histogram. Kena ada kekerapan gelonggokan kat paksi Y dengan paksi X ada sempadan atas. Salah. Silap. Itu ogif. Ogif kena ada kekerapan longgokan dan juga sempadan atas. Itu ogif. Silap juga histogram dia ada kekerapan dengan sempadan atas atau sempadan bawah. Kekerapan, sempadan atas, sempadan bawah ataupun hari ni teacher nak ajar guna titik tengah. Awak boleh guna titik tengah pun boleh. Awak boleh guna ni sama ada kekerapan, sempadan atas, sempadan bawah ataupun kekerapan dengan titik tengah. Hari ni teacher nak ajar guna kekerapan dengan titik tengah. Okey. Boleh ingat ni? Umi, ogif kena ada apa Umi? Kekerapan longgokan dengan sepadan atas. Kalau nak buat histogram? Kekerapan sepadan atas, sepadan bawah dengan titik tengah. Okey. Akif, ogif kena ada apa? Saya saja salah buka. Ogif dia kena ada ogif ke Ogif. apa tu? Ogif dia kena ada kekerapan titik tengah. Sorry. Ogif kena ada kekerapan longgokan dengan sepadan atas. Histogram pula kena titik tengah. Titik tengah lepas tu kelok. Lepas tu apa semua. Bukan kelok. Titik tengah apa nama SHT? Salin kejap. Salin ni buat nota. Allah, saja teacher scroll ke atas nak tengok boleh ke tak boleh ni. Siapa tak ingat Salim. Nanti kan keluar lagi exam, keluar titik tengah lah apalah awak mulalah. Ini yang mana ni? Ini ogif ke histogram? Ni ogif ke histogram kan? Padahal dua benda tu je kan? Enggak ada lain pun. Adalah satu lagi. Apa namanya? Poligon kekerapan satu lagi. Akif dah silent bagi tahu. Yang lain pun sama. Baik. Nanti minggu depan teacher tanya, lupa lagi kan. Itulah kerjanya, lupa saja. Cikgu, yang S tu apa cikgu? X. S. Yang histogram tu. S mana? Kekerapan. Sempadan. X tu sempadan. Sempadan atas, sempadan bawah. X tu sempadan atas, sempadan bawah.
Tulisan tak cantik kan. Titik tengah. Nanti tanya lupa lagi kan. Jangan lupa dah. Benda ni kena simpan. Hari ni Rania ni tak datang ni. Tak ada bagi tahu pun tak datang. Izzah dia ada kelas. Dah. Okay. So awak tengok sini Ini OGIF. Ni yang dibagi ni OGIF. Mesti ada apa tadi? Kena ada? Kekerapan Kena longgokan dapat dengan so ni dia bagi kekerapan dengan longgokan. Dia tak bagi kekerapan. Dia bagi kekerapan longgokan. Kemudian yang ada ni, ketinggian ni semua ni adalah sempadan atas dia. sempadan atas. Contoh. Awak kena tahu kadang-kadang dia tukar soalan kan. Dia bagi OGIF. Awak dah pening kepala apa benda ni kan. Tinggi ni apa? Tinggi ni sebenarnya sempadan atas dia. Ni adalah sempadan atas. Okay, so kita tengok dekat sini macam mana kita nak bina dia. Okay, kita akan guna, hari ni teacher akan ajar guna kekerapan dengan titik tengah. Okay, awak ambil titik tengah, dekat mana nak ambil titik tengah? Ni yang awak dah kira ni tadi, X ni. Kan awak dah kira 142, 147, 152, 157. Okay, sekejap Okay, 142 ni awak boleh letak dia dekat tengah-tengah ataupun kosongkan 2 cm ni kosongkan. Ni 2 cm ni awak boleh kosongkan. Alright, so mulakan dengan nak mulakan dekat sini pun boleh. 142 tadi kan. Ataupun awak nak mulakan kotak selepas dia 1 ni pun boleh. Tapi ikut yang garis tebal lah. 142. Titik tengah dia, kemudian dekat sini 147. 152, 157. 162, 167. Okay. Bila awak bina dia punya graf, tengok 142, kekerapan dia adalah 2. Bila awak ambil dia titik tengah, awak tengok sini. Naikkan awak punya ni, jadikan dia tengah-tengah macam ni. Ni naik sini. Macam ni. So ini titik tengah dia. Titik tengah. Faham? Kalau awak guna titik tengah, jadikan dia punya bar tu, tengah-tengah tu titik tengah. Jangan buat macam ni. Ada pelajar dia pergi buat macam ni. Dia naik dekat sini, dekat 142. Dia pergi turun dekat 147. Ni salah. Siapa naik 142, turun 147, salah. Bagi tebal sikit. Siapa buat macam ni, salah. Pastikan titik tengah tu di tengah-tengah. Maksudnya apa? Awak ambil satu kotak dekat sebelah ni, naik. Letak dia tengah-tengah macam ni. Jadi kalau awak tengok sini, palang yang pertama naik, ini dipanggil sebagai sempadan bawah. Ini disebut titik tengah 142 ni. Titik tengah. Jadi yang ujung ni apa? Akif. Palang pertama bawah. Palang pertama ni sempadan bawah. Tengah-tengah kita panggil titik tengah. Yang ujung panggil apa? Sempadan atas. Sempadan atas. Faham? Jadi dia mestilah sempadan bawah dengan sempadan atas ni di antara titik tengah tu lah. Dia di antara titik tengah. Okey. Kemudian
baru kita naik lagi lah. Kita naik pula 147 berapa? Apa yang salah betulkan ya? 147 4. Naik 4. Jadikan titik tengah tu di tengah. Ni awak nak lorek pun boleh tak silap teacher? Bagi nampak sikit. Nampak kan? Kalau Satu pakai pen lima dia berapa? tak nampak cikgu. Pen tak boleh. Pen tak boleh. Kena pensel. Pakai pensel, lorekkan pensel tak apa. 152 berapa? 152 6. Naiklah 6. 6. Dah salah dah teacher. Sini je, dah terlebih. Kemudian 9, naik 9. Kemudian berapa pula? 6, 9, 7, 2. 7 turun. Turun 7. Kemudian 2 sini. Okey. Pastikan jangan buat salah. Siapa dah siap hantarlah, nak tengok sikit betul tak titik tengah awak ni. Risau teacher kan. Bawah ni awak tulislah kekerapan. Sini kekerapan. X ni adalah tinggi dia. Tinggi buat paksi X. Apa dah siap tak gambar? Okey, ada Syami, cantik dia punya graf. Tulis dekat atas tu kekerapan ada Syami dengan tinggi. Paksi X dia tinggi, paksi Y dia kekerapan. Mungkin awak guna pen ke ni ada Syami? Ke pensel? Pensel. Pensel, dia punya ni sangat terang lah, bagus. Awak kalau pensel awak tak terang, waktu SPM nanti sediakan satu pensel kayu. Saya rasa pensel kayu insya-Allah terang. Yang 2B tu yang terang lah, stabilo ke apa benda kan. Saya pun tak tahu apa. Guna kalau pensel picit, teacher risau dia kurang dia punya keterangan dia tu kan. Saya rasa kedai RM2 punya pensel dia pun terang dia. Stabilo ke, Faber-Castell ke, test lah dulu. Sediakan 1 atau 2 pensel kayu supaya awak punya graf tu terang, cikgu nampak cantik. Tengok ni ada Syami punya sekejap. Cantik dia, jelas. Dia punya pensel dia terang menderang kan. Oh cikgu, saya terlaju buat pen lah cikgu. Tapi saya buat kertas tu lah, kertas tak apa, hantar je lah. Nanti next time guna pensel ya. Baik ke? Exam guna pensel lah, awak guna pen habis terus lah markah.
Reject terus markah ada 4 markah ni untuk graf. Dah, siapa lagi dah siap boleh hantar selain Hari Syami? Siapa dah hantar tak gambar? Sorry ya. Kucing teacher naik ke dah. Aduh, dah anak oi. Dah, mana yang lain ni? Dah tengok mana yang lain? Lui. Adrina, Umi. Belum lagi ya? Lama nyampur buat graf. Ya Habibi ya Mustafa. Okey, cantik Umi punya. Bagus. Sekejap, titik tengah betul dah buat titik tengah. Okey, good. Okey, Adrina punya. Okey, kalau keluar macam ni, doa-doa lah mudah-mudahan awak dapat full mark. Okey. Sebabnya, kenapa teacher ajar topik ni? Sebab topik ni yang teacher rasa awak boleh score kan. Lain-lain ni kadang-kadang susah sikit nak score. Okey lah. Tak nak, oi. Sekejap teacher kena mute kan. Kucing teacher ni suka naik tidur atas tab teacher, atas komputer. Okey, habis lah. Akif dah. Lamanya. Dah jadi ambil gambar ni. Malay dah tidur dah. Dia tak siap-siap lagi. Mesti nak masuk ke tak sama linear ni. Sambung. Okey. Sebab tajuk ni ada 4 markah je. Kena kod je. 4 markah je. Tengok yang bawah. Yang bawah 8 markah. Yang bawah ada 10 markah. So ini antara topik killer lah. Ramai yang menyuarakan kepada teacher dia tak pandai topik ni. Jadi teacher ajar lah. Okay. Awak kira beruntung lah. Kalau tahun lepas dah dekat-dekat SPM baru teacher akan ajar benda ni. Okey Akif cantik. Walaupun bercampur merah dengan pen merah dengan pensel. Itu dia lama tu. Okay. Alright, so kita masuk ke tak samaan linear. Adina, bacakan soalan. Encik Ashraf berhasrat untuk memberi burger keluaran terbarunya sebagai sumbangan di majlis meraihkan warga emas Kampung Dingin. Jumlah kedua-dua jenis burger yang hendak disumbang adalah selebih-lebihnya 80 biji. Bilangan warga emas yang memakan Garden Burger adalah sekurang-kurangnya 2 kali ganda bilangan warga emas yang memakan Double Lamb Burger.
Pemboleh ubah Y mewakili garden burger dan pemboleh ubah X mewakili double lamb burger. Okey, nombor 1 tulis, 2. Tulis dua kertas samaan linear selain X lebih besar daripada kosong dan Y lebih besar daripada kosong yang mewakili syarat-syarat sumbangan burger tersebut. Sekejap Sekejap. Gaduh ke kucing. Tak banyak. Bak ni nanti. Sekejap Cik sorry lah ya. Sekejap. Dia suka tekan kerja punya ni. Tepi kamu, tepi. Babak ni. Okay. Kita buat touch. Oh, touchpad yang disable lah. Aduh. Baca. Sorry dah iklan sekejap. Apa dia tekan ni? Touchpad disable, touchpad enable. Okay. Okay, tuliskan dua ketaksamaan linear. Awak kena tengok dekat sini Jumlah kedua-dua jenis burger yang hendak disumbang adalah 80 biji. Kita tanya Umi dulu. Umi, kalau dia kata jumlah kedua-duanya adalah selebih-lebihnya 80 biji, jadi apa ketaksamaan linear yang teacher boleh letak? X tambah Y. Selebih-lebihnya tu. Macam mana nak cakap? Jumlah kedua-dua jenis burger. Jadi X tambah Y. Kejap. X tambah. Ya Allah, sabar jap. Sound ni dia dah tutup, kucing dia tutup. Okay, Umi ulang balik. X tambah Y. Selebih-lebihnya apa? Apa simbol yang sesuai? Kurang pasal ada garis bawah tu. Kurang sama. 80. 80. Okay, kita buat satu lagi Lebih besar sama 80. Okay, ni Umi kata yang ini. Okay, Adrina, awak kata yang mana? Kurang ke lebih? Kurang sama 80 atau lebih sama 80? Lebih. Kuat sikit, apa dia? Lebih. Okay, Adrina kata yang ni. Akif, awak kata kurang sama 80 atau lebih? Kurang. Kurang. Okey, Haris Syami, awak kata kurang sama atau lebih sama? Kurang. Kurang. Jawapan dia adalah kurang. Kalau dia sebut selebih-lebihnya, dia terbalik Kalau lebih kita ingatkan lebih besar. Rupanya dia kurang. Kurang sama. Simbol dia terbalik. Right? Jadi kita pergi yang bawah pula. Akif. Yang kuning. Garden burger sekurang-kurangnya 2 kali ganda double lamb burger. Jadi macam mana nak buat? Garden burger, cikgu yang nak kelaskan, ada dah. Garden burger sekurang-kurangnya 2 kali ganda daripada double lamb burger. Maksudnya double lamb burger tu lebih besar daripada 2 kali garden burger. Mana satu? X, Y ke apa ke? Y lebih besar daripada 2X. Lebih besar atau sama dengan ke? Besar. Garden burger adalah sekurang-kurangnya 2 kali ganda bilangan double lamb burger. Garden tadi X ke Y? Garden burger X. Garden burger Y. Double lamb yang
Yang mana satu? Awak kena ambil apa Y. yang disebut dulu. Y kurang atau sama dengan 2X. Sekurang-kurangnya kurang. Betul? Lebih-lebih. Kalau selebih-lebihnya dia kurang. Kalau sekurang-kurangnya Dia lebih. lebih besar lah. Faham tak? Dia mesti terbalik. Kalau selebih-lebihnya kurang sama. Kalau sekurang-kurangnya lebih besar sama. Faham? Okey, so ini betul lah. X tambah Y kurang sama 80. Y lebih besar sama dengan 2X. Okey, sekarang teacher nak, yang ni dia dah bagi dah. Ni dah bagi, so tak ada masalah. Yang mana satu adalah, teacher buat yang ni warna kuning. Yang ini warna merah. Okey, Arif Syami, agak-agak awak lah. Yang mana satu adalah garisan X tambah Y sama dengan 80. Yang mana satu adalah garisan Y sama dengan 2X ni. Kuning ke merah? Yang tambah Y. Yang garisnya merah. Merah. Yang Y sama dengan 2X tu garis kuning. Kenapa? Macam saya buat tu tapi lupa dia jawapan macam mana. Ayam tak tahu. Saya teka-teka lah. Adrina. Yang mana satu merah, yang mana satu kuning? Mengikut tekaan saya lah teacher kan. Tekaan awak kan. Apa dia? Siap dia nak cakap teacher ganggu dia. Apa dia Adrina? Apa dia? Yang mana merah punya ni ke? Persamaan yang mana yang merah, persamaan yang mana yang kuning? X tambah Y sama dengan 80 merah. Yang itu merah ke kuning? Merah. Merah. Okey, betul lah tu. Ada Syami cakap, Adina cakap betul. Okey, soalan teacher, kenapa? Okey, Akif, kenapa? Kenapa X tambah Y sama dengan 80 adalah merah? Sebab dekat dalam macam nak cakap sebab dia ada mention 80 dalam 80. Asyik baik, pandai. Dia ada mention 80, betul. Dia ada mention 80 ni. Okey, kalau awak tengok, buat macam ni, awak kena buat kotak. X tambah Y sama dengan 80. Okey, bila kita buat kotak kan, kita agak-agaklah buat kotak. Apabila X dia kosong, masukkan dalam persamaan ni. X tambah Y sama dengan 80. Kosong tambah Y sama dengan 80. Jadi Y dia berapa? Y dia 80. Jadi dekat sini kita tahu koordinat dia adalah 080. Jadi 080 dekat mana? Koordinat 080. 080. Dekat sini lah. Betul tak? 080 dekat sini. Lepas tu awak ambil lain pula. X dia sama dengan 80 pula. Cuba. X tambah Y sama dengan 80. Apabila X dia 80, letak 80 dekat X. Tambah dengan Y sama dengan 80. Jadi bawa 80 ni ke sebelah. Y sama dengan 80, tolak 80, dapatlah 0. Jadi berapakah koordinat dia? Akif, koordinat yang kedua. 80 kosong. 80 kosong pula koordinat yang kedua. 80 kosong dekat mana? Dekat sini. Faham? Jadi kita tahulah garisan ini adalah nama garisan dia. X tambah Y sama dengan 80. Bila kita dah tahu itu garisan, satu lagi adalah Y sama dengan 2X lah. Okay. Untuk topik ni, untuk yang ini sebenarnya tak payah buat jadual, tetapi kita just nak confirmkan sahaja. Faham tak?
Awak hanya perlu confirmkan sahaja. Okey, sekarang teacher nak ajar macam mana awak nak lorek. Bila awak dah tahu garisan tu yang mana satu, baru awak boleh lorek. Kalau tak, kita tak boleh lorek tau. Kita tak tahu garisan yang mana. Kalau tak, awak tersilap. Okey, X tambah Y kurang 80. Jadi kurang belah atas ke belah bawah? Bawah. Bawah, jadi belah bawah merah ni, belah bawah merah ni. 1, 2, 1 ni. Teacher tanda nombor 1, belah bawah merah. Kemudian Y lebih besar dari 2X. Jadi lebih besar dari 2X yang kuning. Besar belah atas ke belah bawah? Atas. Atas. Jadi nombor 2 sini. Nombor 2 sini. Jadi dekat mana dia bersilang? Dekat 1 dan 2 sini. So sinilah dia tempat dia untuk persilangan. Sebab dia tempat markah je kot. Okey. Tapi sikit sangat. Oh, tak habis lagi. Settle. Seterusnya, tentukan bilangan maksimum garden burger yang disumbang jika bilangan double lamp adalah 20. Garden burger tadi berapa? X ke Y? Garden burger Y. Y. Dia tanya, tentukan Y jika bilangan X 20. X 20. Okay, nak buat macam mana ni? Awak cari X 20 kat mana? X 20 dekat sini. Awak tarik dia naik atas. Kita guna warna biru Tarik dia naik atas. Sini. Maka tarik dekat sini. Bilangan dia adalah 40. Faham? So berapakah tentukan bilangan maksimum? Maksimum dia 40 lah. Yang disumbang jika Y X dia 20. So maksimum dia boleh sumbang sampai 40 sahaja. Okay? Itu maksud dia. Okay, sekarang kita buat yang ini. Teacher nak suruh awak buat sendiri. Sekejap, kita baca dulu soalan Padam balik semua ni. Lepas tu nak suruh hantar. Okay, so seorang bacakan soalan jap. Akif bacakan sebuah. Sebuah pusat latihan komputer bersubsidi menawarkan 2 kursus komputer jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Pendaftaran X peserta kursus jangka masa pendek dan Y peserta kursus jangka masa panjang adalah berdasarkan kekangan berikut. Nombor 1, jumlah bilangan peserta melebihi 60 orang. Bisa lebih-lebihnya 60 orang. Nombor 2, bilangan peserta kursus jangka masa panjang ialah sekurang-kurangnya 2 kali bilangan peserta kursus jangka pendek. Nombor 3, bilangan kursus jangka masa panjang ialah sekurang-kurangnya 20 orang. Okey. Tulis 3 ketaksamaan linear selain X lebih besar dari kosong, Y lebih besar dari kosong bagi kekangan yang diberikan. Okey, teacher nak awak buat 1, 2 dan 3 ni dulu, boleh tak? X ialah peserta jangka masa pendek. X jangka masa pendek. Buat 3 ketaksamaan linear dulu. Y ialah jangka masa panjang. Okey, teacher nak tahu apakah tiga ketaksamaan linear ni dulu. Teacher bagi masa 1 minit. Nyatakan 3 ketaksamaan linear untuk mereka lah.
Dah siap belum? Okey, Umi dah siap. Akif pun dah siap. Okey, kita bincangkan ya. Jumlah bilangan peserta selebih-lebihnya 60. Arif Syami, apa dia punya ketaksamaan linear dia? Tak sangat hari ni dia. Yang pertama. X tambah Y sama dengan Tak nak sama dengan. Kena ada lebih besar atau kurang? lebih saja lebih-lebihnya lebih kurang. Awak dah buat ke belum ni? Dah buat dah. Kurang dari 60. Okey, Akif nombor 2. Bilangan peserta jangka panjang X ke Y? Y. Y, sekurang-kurangnya apa simbol dia? Y lebih besar. Lebih besar dari bilangan peserta jangka masa pendek. Oh, 2 kali. 2 kali maksudnya? 2X. 2X, betul. Dan yang terakhir Umi, bilangan peserta jangka masa panjang X ke Y? Y. Y, sekurang-kurangnya lebih besar sama Dengan 20. 20. Okey, cek kalau salah betulkan lah. Saya rasa semua betul ni kot ni yang hantar ni. Cek balik. Saya ada salah. Ha? Saya ada salah yang masa Salah. Ramai sekurang-kurangnya mesti simbol lebih besar ya, lebih besar. Alright, yang ni kan kalau ikut skema jawapan dia buat yang ni kecil tau. Jangan ikut skema jawapan. Ikut yang ni. Sekurang-kurangnya lebih besar. Okey, selebih-lebihnya kurang. Sekurang-kurangnya lebih besar. Okey. So sekarang macam mana kita nak bina graf ni? Tengok ya. Dengan menggunakan 2 cm kepada 10 peserta bagi kedua-dua paksi. Okey, so nanti awak buat paksi X dengan paksi Y 10, 10, 10 lah. Faham tak? Kenapa kata 10, 10, 10? Sebab 10 orang. So 10, 20, 30 sampai habis lah 40, 50 dan sebagainya. Okey. Yang pertama yang awak boleh buat yang senang nombor 3. Y lebih besar sama dengan 20, tukarkan dia jadi Y sama dengan 20. Y sama dengan 20 kat mana? Kat mana? 5, 6, 7, 8. Y sama dengan 20 kat sini lah. Ni 20. Jadi awak hanya tarik je. Habis. Settle. Kemudian ambil X tambah Y sama dengan 60. X tambah Y kurang 60. Jadikan dia sama dengan X tambah Y sama dengan 60. Buat kotak. Tolong buat kotak. Saya nak tengok ada kotak. Apabila X dia kosong, Y dia berapa? Buat. Apabila X dia, buat tukar pula lah. X dia 50 ke, X dia 60 ke, Y dia berapa? X dia 60, Y dia berapa? Tolong cari. Kemudian ni yang nombor 2. Ni nombor 1 nombor 1. Ni yang nombor 3. Okay, yang nombor 2 pun sama buat kotak. Y lebih besar dari 2X. Y tukarkan sama dengan 2X. Buat kotak. X, Y. Apabila X dia kosong, Y dia berapa? Apabila X dia contoh, ambil lah banding-bandingan. X dia 60. Y dia berapa? Okay?
Dah siap, cari koordinat lah. Koordinat dia apa? 060 dengan koordinat dia berapa? Cari koordinat, tandakan. Ada yang tak faham ke ni? Awak hanya kena pernah masukkan nilai dia sahaja. Dah siap? Hantar graf. Teacher nak tengok dua-dua. Teacher nak tengok yang pertama ada kotak. Untuk ketaksamaan linear 1 dan 2 kena ada kotak. Ketaksamaan linear yang ketiga tak payah ada kotak. Itu teacher nak tengok ada kotak. Yang kedua teacher nak tengok graf awak. Hari Syami buka kamera. Siapa tak faham boleh tanya. Kuat sikit lah kot. Kan takut tak dengar pula kan. Sound tak berapa kuat sangat.
Cikgu. Cikgu saya nak tanya untuk soalan nombor 2, bila bila X tu kalau kosong kita ganti dengan nombor lain boleh ke? Jap. Apa dia? Nombor 2. Kalau saya gantikan nilai kosong dengan nilai lain boleh ke? Nilai kosong dengan Nilai lain. boleh je. Oh. Terima kasih. Pastikan dia akan ada jarak lah contohnya. Awak tak boleh dekat-dekat tau. Contohnya X 20 dengan 30. Kalau nanti kan dia naik macam ni je Kang. Awak tak tahu garisan dia mana. Faham tak? Awak kena ambil satu X dia sebab tu dia start dengan kosong. Kosong dengan contoh 50. Jadi bila awak tarik tu nanti sama ada awak tarik macam ni ke, awak tarik macam ni ke, dia akan ada satu jarak dari kosong hingga 50 ni jarak dia. Faham? Cikgu. Jangan ambil terlalu kecil jarak dia. Contohnya awak ambil X sama dengan 10 dengan X sama dengan 20. Nanti kan awak nak tarik macam ni je. Mana garisannya kan? Mana satu garisannya? Pastikan ada jarak lah. Macam tu ke garisan dia. Macam tu ke. Manalah. Boleh je tukar try and error lah. Nanti awak tengok macam mana nak tarik garisan tu. Sampai dah siap hantar kotak dengan hantar graf sekali dua-dua. Syif. Yes. Izin kata kita ni. Okay. Jangan lama. Dah siap nanti hantar.
Dah siap ke? Dah siap boleh hantar. Rasa macam kena bagi masa je. Saya bagi masa 5 minit lagi ya. Kamu kena hantar. Siap ke tak siap ke kena hantar. Hakim hantar dah. Hakim salah tu. 02 tu. Online je. Salah. Oh. Kalau awak masuk X dia kosong, cuba buat persamaan tu. Y sama dengan 2X kan? Cuba awak masuk X dia kosong. Dapat apa? Kosong. 2 darab kosong dapat kosong. Sebab itulah dia adalah kosong-kosong bukan 02. Salah. Okay, so koordinat dia adalah kosong. Yang lagi satu awak masuk X dia 20 Y dia 40. Okay, yang tu betul lah. 20, 40. Sinilah. Okay. Mungkin awak tambah sikit ke 40, kawan dia apa? Tapi graf awak salah ni sekejap Salah. Graf awak salah. Okay, awak dapat yang X dia 20, Y dia 40 kan? Betul? Jadi apa koordinat dia? 20, 40. Okay, 20, 40. Awak kena tanda kat mana 20, 40 tu? Cuba cari kat graf awak. 20, 40 kat sini tau. Yang awak tanda tu 40, 20 terbalik. Alamak. Terbalik. X yang 20, Y dia yang 40. Jadi mungkin tambah satu lagi. Kalau X dia 40, Y dia 80. Sinilah. So awak boleh tarik naik ke atas macam ni. Syukuri semua. Umi 60 kosong. Okey, yang tu betul dah Umi. 060 60 kosong tu betul Umi. Yang kedua tu salah lah Umi. Mulakan dengan X dia kosong. Okey Umi, tengok sini Umi. Y sama dengan 2X kan Umi? Jadi apa yang kosong tadi Umi? Y. Apa yang kosong? X ke Y? X.
X dia kosong. Jadi awak kena masukkan nilai X ni kosong. 2, masukkan kosong dekat sini. 2 darab kosong dapat berapa Umi? Kosong. Kosong. Jadi koordinat dia adalah kosong kosong. Ni. Faham? Faham. Dia takkan dapat 60 kosong ke? Tak dapat. Kosong kosong koordinat dia. Kemudian awak cari satu lagi X yang jauh sikit dari kosong. Berapa X yang awak nak ambil? Ni awak ambil X berapa ni? Sekejap. Awak ambil X 30. Okay, tak ada masalah. Awak ambil X 30. Okay, masukkan. Ambil balik persamaan tadi Umi. Y sama dengan 2X Umi. Kemudian masukkan X dia berapa tadi? 30. Berapa? 30. 30. So awak letak 2, letak 30 kat sebelah. Letak Y. So 2 darab 30 dapat berapa Umi? 60. 60. Jadi apa koordinat dia? 30, 60. 30, 60. Cari koordinat 30, 60. 30 dekat sini, 60 dekat atas. Jadi cari awak akan dapatlah koordinat dia. Faham? Ni koordinat 30, 60 kat sini. Betulkan balik kotak tu. Sebab tu teacher suruh tu hantar kotak. Teacher nak tengok kotak awak betul ke salah. Majority, hari tu kelas hari Jumaat, majority kotaknya salah lah. Bukanlah, adalah yang betul kan. Tapi ada yang salah. Akhir dah betulkan dah? Tengah betulkan lagi cikgu. Adrina dah siap hantar, Haris Syami dah siap hantar? Sekejap, teacher, line slow. Okay. Akif, okay. Cantik. Bagus dah grafnya. Okay, well done. Lain, Haris Syami mana? Toilet lamanya. Kenapa betul? Okay, betul kan? Pastikan kotak hantar sekali. Teacher nak tengok kotak. Kotak tu yang penting. Teacher nak tengok awak betul ke tak buat. Betul ke tak betul awak buat tu. Pada siap lagi hantar. Okay, good. Rina kena lorek.
Low rekan anda di mana? 40, 80 betul. Adina nombor 1 salah. X tambah Y sama dengan 60. Cuba tengok kat sini Adina. X tambah Y sama dengan 60. Okey, mula-mula kita masukkan X dia berapa Adina? Kosong. Kosong. Okey, X dia kosong kan? Masukkan kosong. Kosong tambah Y sama dengan 60. So kosong ni biar. Tinggallah Y sama dengan berapa? 60. 60. Jadi dekat sini koordinat dia adalah 0, 60. Faham? Faham? Okey, sekarang awak masuk pelan X dia 60. Okay, ambil balik persamaan tadi. X tambah Y sama dengan 60. Okey, sekarang awak masukkan X dia berapa pula? 60. 60 tambah Y sama dengan 60. Okey, 60 ni bawa ke sebelah jadi apa? Darab. Tambah bawa ke sebelah jadi? Tolak. Tolak 60, tolak 60 jadilah kosong. Jadi koordinat dia apa? Kosong. 60 kosong. 60 kosong. Okey, satu koordinat dia 0, 60. Kedua 60 kosong. Right. Yang awak dah buat kotak, kotak tu salah lah kotak tu. Tetapi awak buat rajah betul kan? 60 kosong dekat sini. Sekejap saya tanda warna kuning. 60 kosong dekat sini. 0, 60 pula dekat sini. Jadi tarikkan dia. Okey, kemudian kita kena lorekkan. Okey, macam mana nak lorekkan? Haris Syamil teacher nak awak hantar Jangan tak hantar. Orang lain semua dah hantar dah. Okey, nak lorek baru kita tengok X tambah Y kurang dari 60. Ini dia punya persamaan garisan dia kuning. X tambah Y kurang sama 60. Mesti belah bawah lah. Belah bawah 1, 1. Kemudian X lebih besar dari 2Y dekat sini. Y sama dengan 2X. So lebih besar belah atas lah. 2, 2. Kemudian lebih besar dari 20 belah atas juga. 3, 3. Jadi yang kita nak tempat yang ada persilangan ketiga-tiga. Itu dekat sini persilangan berlaku. Sampai 20 ni je. Jangan lebih. Okay, so dekat sinilah. Apa yang dah buat tu bagus. Tahniah. Adina nanti awak lorekkan Yang tu. Graf awak betul. Semuanya kotak tu je yang salah. Bagus tu. Cik, Ya. apa yang Y sama dengan 20 tu nak macam mana? Ke Y20 tak payah buat kotak. Awak terus je ambil Y dekat 20 kat sini. Nampak tak 20? Gariskan saja. Faham? Cari Y dekat 20, gariskan je kat situ. Jadilah Y sama dengan 20. Akif, kalau dapat soalan macam ni boleh jawab ke tak boleh jawab nanti? Ya, apa cikgu? Saya cuba. Boleh pastikan buat kotak XY tu betul. Umi, kalau dapat soalan macam ni boleh jawab ke tak? InsyaAllah cikgu. Boleh pastikan kotak tu betul. Kan? Adina, boleh ke tak boleh? InsyaAllah boleh. Boleh Alright. Tunggu Haris Syamil hantar sekejap. Pak Haris Syamil. Boleh nak hantar dah ni. So, teacher tak proceed bawah lah. Nak buat bawah ni mau 20 minit lagi. So, tak sempat dah. Kita akan habiskan awal sikit lah kelas. Okay, ada soalan tak sebelum kita habis? Cikgu, Yes? kalau ada soalan lain pakai kotak kotak. Tu kan pakai apa? Kotak saya buat cakap soalan. Yang soalan sebelum ni. Yang saya tanya cikgu tu. Ingat tak? Soalan sebelum yang mana? Yang cakap cikgu kalau tak ada koordinat tu macam mana nak buat? Oh, dia ada Yang mana? atas kan.
Yang mana? Ni. Awak kan cikgu yang atas sekali soalan tentang sama linear. Ni. Mana ni? 1, 2, 3, 4. Betul. Nombor 2. Tadi saya ada macam pening sikit situ. Nak ganti yang nilai apa dulu. Okey. Sabar. Okey, yang pertama, nyatakan 3 ketaksamaan linear lah. Senang je Akif. Dia dah bagi dah nama garisan ni. Jadi awak tengok lorekan ni belah atas ke belah bawah? Bawah. Garisan ni padu ke garisan putus-putus? Padu. Jadi 2Y kalau bawah lebih besar ke kurang? Lebih besar. Bawah. Oh, bawah. Lebih kurang. Ni garisannya. Dia kan lorek belah bawah. Jadi kurang lah. Kurang sama X tambah 3. Faham? Siap satu. Okey, yang kedua. Mana lagi garisan yang ada? Yang ni yang Y sama dengan negatif X tambah 1. Okey. Cuba awak beritahu teacher. Apa jawapan dia? Y lebih besar atau sama dengan negatif X tambah 1. Dapat dah 2. Okey, satu lagi. Mana lagi satu garisan yang ada? Yang putus-putus. Yang putus-putus ni. Putus-putus ni dia lalu dekat mana? 4. X ke Y tu? Y. Astagfirullahaladzim. Oh. Dia lalu dekat paksi X. Jadi kalau dia lalu paksi X lah. X lebih besar atau kurang? Awak dengar, dia sebelah kiri lorekan dia. Yang ni kanan. Kalau sebelah kiri apa dia? Kalau belah kiri tu Y lagi besar. Maksudnya X tu kecil lah. Apa X tu kurang. Ingat sebelah kiri kurang. Sebelah kiri mesti kurang. Jadi kurang ada sama ke tak ada? Tak ada. X kurang dari 4. Itu je. Okey? Kalau atas lebih besar, bawah kurang. Kalau kanan lebih besar, kalau kiri kurang. Itu saja. Okey. Boleh Arif Syami teacher tak? Dapat dah. Baru nak bising kan? Boleh ada dah. Sorry. Apa dia Akif? Cikgu. Awak cakap apa? Tak cakap apa. Arif Syami, mana lorek awak? Awak tak ada lorek pun. Lorekkan. Okey, untuk homework hantar pada hari Jumaat. Awak kalau ada camp, kalau ada kelas tambahan, kalau ada nak keluar pergi kenduri, kalau ada apa-apalah buat dululah ya. Buat dulu. Bukannya baru hari ni teacher bagi homework kan dah setahun. Okey, sebelum teacher terlupa, minggu depan tiada kelas sebab minggu depan minggu ke-5. Minggu ke-5 tiada kelas, kita sambung kelas pada 6 hari bulan 7. Alright, so awak boleh berehat seminggu, teacher pun boleh berehat seminggu. Kita jumpa lagi. Kejap. Macam nak kena buat je minggu depan sebabnya minggu depan teacher buat lah kot. Sebab minggu lagi satu teacher ada urusan sikit. Minggu depan kelas macam biasa lah. 7 hari bulan baru tak ada kelas. Okay? Sebab 7 hari bulan tu teacher ada keluar kawasan. Minggu depan kelas macam biasa. Okay? Sorry lah. Minggu lagi satu tak ada kelas. Alright, itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Cikgu. Terima kasih. Sama. Thank you teacher. Sama.